Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini Cikgu Azrina akan buat satu recording, tapi Cikgu Azrina mau kepada untuk tajuk chapter 5. Sekejap ya. Sekejap ya, Cikgu buka je. Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Azrina akan buat rakaman untuk ungkapan algebra. Okay, apa yang anda akan pelajari? Pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas nilai aritmatik. Okay, so ungkapan algebra ni kita akan guna sampai tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Maknanya sampai bila-bila lah kita akan guna algebra ni. So dia sangat penting lah untuk kita tahu mengenai algebra. Okay. Okay. So contoh ungkapan algebra ni contohnya X, X tambah 3, X tolak 3, X bahagi 2. So kalau kita jumpa X tu, maksudnya itu adalah ungkapan algebra. Okay. Okay. Ni contohnya kalau kita nak masuk nilai ke dalam ungkapan algebra. Okay, sebagai contohnya diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan negatif 4. Cari nilai bagi setiap ungkapan berikut. So kita just masuk nilai sahaja. Sangat mudah lah. Sebab tajuk ni kita just bermain dengan masuk nilai sahaja. Okay, contohnya. Okay, tengok ya. Okay, contohnya kita buat 2P tambah Q. Contohnya macam tu kan. Okay, Cikgu Azrina buka dulu jawapan. Takut nanti kan nak check. Senang. Check. Okay. Okay. So 2P. P adalah 5. Q adalah 2. So 10 tambah 2, dia akan jadi 12. Sangat mudah, kita just put masuk saja nilai ke dalam itulah apa yang dia minta itulah. Macam tu. Okey, selesai untuk A. Okey, untuk B pula. 3Q tolak 4R tambah 8. So Q 2 tolak 4, R adalah negatif 4 tambah 8.
3 darab 2, 6. Negatif 4, positif 16 tambah 8. Okey, lepas tu kita tekan je kalkulator. 6 tambah 16 tambah 8, so dia akan jadi 30. Okey, ni A. Sini B. Okey, C pula. 5 P tolak R. Okey, so 5 P ialah 5 tolak R negatif 4. So 5 tambah 4, 9. Sebab 5 tolak-tolak jadi tambah ya. 5, 9, 9, 5, 45. Okey, D pula. R per 2 tambah 7Q tolak 3. So, R negatif 4 per 2 tambah 7, Q2 tolak 3. So, negatif 4 bagi 2, negatif 2. Tambah 7, 2, 14 tolak 3. So, negatif 2 tambah 14 tolak 3. So, jadi 9. Ni contoh lah. Contoh orang kata kita just put masuk saja dalam equation dengan apa nilai yang dia sudah bagi. Okey. Kita tengok yang seterusnya pula. Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada masa banjir. Encik Adnan menderma 8 kampik beras yang setiap satu berjisim 8 kg. Okey, dia derma 8 kampik beras. Apa kampik? X kg. Encik Tan menderma 4 kampik beras Y kg. Okay, tulis satu ungkapan jumlah beras yang didermakan oleh mereka. 8X tambah 4Y. Oh, senang je lah kan? Sebabnya dia nak total. So, 8X tambah dengan 4Y. Lepas tu dia cakap lah, jika X sama dengan 5, Y sama dengan 10. 8 masuk 5, Y masuk 10. 8 darab 5, 40. Tambah 4 darab 10, 40. So, 80. Begitu saja. Sangat mudah ya. Okey. Seterusnya. Sekejap ya. Panas pula cikgu nak dekat sikit dengan kipas. Okey. Seterusnya. Okay, Jen and Kamalish masing-masing membeli M dan N keping kat hari raya dengan harga P sekeping untuk yang diberikan kepada rakan musuh mereka. Okay, Jen and Kamish. Okay, Jen M keping. Lepas tu Kama N keping. Okay, sekeping dia kata harga P, RMP. Tulis ungkapan bagi beza wang yang dibayar. Okay, so kalau beza kita kena tolak. So P M tolak N. Gitu. Sebab apa P M tolak N? Sebab P tu adalah jumlah duit. Okay, jumlah duit. So keping kita kena tolak lah sebab dia nak beza. Okay, lepas tu dia kata jika M adalah 8, N adalah 6. Jadi, P 1.5. 1.5, 8 tolak 6, 2. Jadi, 3. Okey, RM3. Okey, itu contoh kalau kita just nak masuk untuk tajuk ungkapan. Okey. Seterusnya, okey, apakah sebutan dan pekali dalam satu ungkapan? Dalam satu ungkapan misalnya 2X tambah 3XY
2X ialah hasil darat nombor 2 dan pemboleh ubah X. 3XY ialah hasil darat nombor 3 dan pemboleh ubah X dan Y. So, kalau kita bermain dengan ungkapan, kita akan berjumpa dengan kata pelbagai jenis huruf lah. Macam 2X tambah Y, 3X tambah Y, MN tambah Y, MN tambah N. Macam tu lah. Okay. So, kita tengok contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. So, X tambah 5X. So, sebutan algebra adalah X dan juga 5X. Tu kita panggil algebra. B pula X per 8 tolak 7Y. So, sebutan algebra ni ialah X per 8 dan 7Y. PQ tolak 2Q tambah 13. Sebutan algebra ni ialah PQ, 2Q dan 13. So, huruf-huruf yang kat depan tu mewakili dia punya sebutan algebra dia. Okay. Contoh ni adalah sebutan negatif 3K. 3K kuasa 2 MN. Nyatakan perkali bagi K kuasa 2 MN. Perkali dia ialah negatif 3. Kalau B, perkali dia negatif 3 K kuasa 2. Jadi K kuasa 2 lah perkali dia. Apa yang duduk kat depan lah. Okay. Okay, so kita tengok soalan ni. Latih diri 5.1D. Okay, cikgu suka buka jawapan. Takut nanti kata silap kan. Okay, so sebab cikgu nak buat revision. Nak gebet baliklah jawapan tu sama tak dengan cikgu tu. Okay, kena pasti semua sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. 6K dan tambah 2K. So, sebutan dia mestilah 6K dan juga 2K. Kan? So, benda yang depan tu kita jadikan dia sebagai ungkapan algebra lah. Okay. So, contohnya X kuasa 2 dan juga 9XY. C, AB per 3, 2A, 5B. D, 4PQ, 7X per 2, 8P kuasa 2Q dengan 1. 1 ungkapan algebra tak? Kita tengok D. Yes, 1 pun ungkapan algebra juga. Okay, dalam sebutan negatif 8XY kuasa 2, nyatakan perkali. Okay, so dia kan negatif 8XY kuasa 2. So, kalau XY kuasa 2, macam mana kita nak jadikan negatif 8? Mestilah kita darab negatif 8. So, perkali dia ialah negatif 8. Tu maksud perkali. Apa yang kita darabkan untuk dapat balik jawapan negatif 8X kuasa 8XY kuasa 2. Okay, macam ni pula. Negatif 8 XY kuasa 2, 8X. Macam mana nak dapat? So, negatif Y kuasa 2. Negatif Y kuasa 2. Kan? So, negatif Y kuasa 2. So, perkali dia akan jadi negatif Y kuasa 2. Okey. Lepas tu Y kuasa 2 pula. Negatif 8X Y kuasa 2. Okay, so Y kuasa 2 perkali dia adalah negatif 8X. So, perkali dia kita panggil negatif 8X. Apa yang kita tambah untuk dapatkan balik negatif 8X Y kuasa 2, itulah kita panggil perkali. Okay. So, negatif 8X Y kuasa 2, kalau negatif X, kita kena tambah 8Y kuasa 2. Gitulah. So, perkali dia adalah 8Y kuasa 2. Okay. Macam tu. Tu kita panggil perkali. Apakah sebutan serupa dan sebutan tidak serupa? Okey, so negatif 2M dan 3 per 7M, PQ per 3, PQ. So yang sama kita panggil sebutan serupa. Yang tak sama kita panggil sebutan tak serupa. Okey, sebagai contoh macam contoh 7. 4XY dengan XY per 2. So, kita nampak kat sini XY dengan XY. So, XY tu kan serupa. So, kita panggil dia pasangan serupa. Okay, macam B tu PQ dengan PR kan tak sama. Jadi, kita panggil pemboleh ubah sebutan tidak serupa. Okay, nombor 3. 3 ABC dengan BCA. Samalah, walaupun dia punya susunan dia tak betul, tak apa. Asalkan dia punya tu ABC. Kalau BCA pun sama juga, boleh juga. D negatif 7H dengan H kuasa 2.
So yang ni tak sama sebab satu ada kuasa dua, satu lagi tak ada kuasa. So tetap juga kita panggil sebutan tidak serupa. Okey. Okey, kena pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tak serupa. A, 5K dengan negatif 0.1K. Yes, serupa sebab dia sama K dengan K ya. Okey. 4Y dengan Y kuasa 2 tak serupa sebab satu Y, satu lagi Y kuasa 2. SRT dengan RTS sama. Walaupun susunan dia tak sama, tapi dia sama dia punya segi SRT. Sana pun ada SRT, cuma dia terbalikkan dari segi susunan, boleh. D, AB dengan BC tak serupa. Okey. Okey, sebiji tembikai. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kg. Okay, tembikai. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kg. Okey, dan dua biji durian yang sama jisim diletakkan di atas sebuah penimbang. Jika bacaan yang ditunjukkan pada penimbang itu ialah mkg, tulis satu ungkapan. Okey, ni ada dua biji durian. Dua biji durian dengan satu biji tembikai. Okey, so macam mana kita nak kira? Dia cakap M tolak 5. Okey, cikgu ambil jawapan dia, lepas tu cikgu terang ya. M tolak 5 per 2 kg. Okey. Okey, so dia nak sebiji durian. Okey, sebiji durian. Okey, so kalau sebiji durian sama dengan tembikai. Okay, jadi M tu semua sekali dah. 2 biji durian dengan 1 biji tembikai. Kita tolak dengan 5 kg sebab tembikai. Lepas tu kita bahagi dengan 2 kg. Sebab apa? Sebab tembikai tu ada durian tu ada 2. Dia kan nak sebiji. So kena bahagi dengan 2. Okey, Cikgu Azina buat nombor 4 pula. Diberi X sama dengan 5, Y sama dengan negatif 2. XY tambah X per 2, 6Y. Okey. 5 negatif 2 tambah 5, 2, 6. Okey. Okey. Kita tambah semua sekali ya. Okey. So jawapan dia adalah 4 1 per 2. Gitu. So senang saja, kita just masuk saja nilai ke dalam tu, okey? Okey, B pula. 3 B tolak A tolak 5 AC tambah 14. B 3 tolak 7 tolak 5 7 negatif 4 tambah 14. Okey.
Sekejap ya, cikgu kira dulu. 3 tolak 7 negatif 4. Negatif 28 tambah 14. Dia tak boleh kira sekaligus. Kita kena buat satu-satu. Satu, 4, 2. Macam itulah. Okey. Ni lebih kepada kita masuk nilai sahaja. Okey. Ni settle. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Azlan ada N keping siling. Okey, N keping siling yang terdiri daripada X keping sepusing, 3X keping 2 pusing dan selebihnya 5 pusing. Selebihnya 5 pusing. Nyatakan ungkapan bagi bilangan sila 5 pusing yang ada dalam tabung. Okey. Kita tengok 5. Okey, dia cakap N tolak 4X. Okey. Sebab apa dia buat N tolak 4X? Kita tahu jawapan dia N tolak 4X. Okey, kenapa? Sebab N tu adalah semua keping siling. Maksudnya yang ada dalam tabung tu N keping siling kita tak tahulah. Kita jadikan dia sebagai N. So, kita nak tahu 5 pusing punya. Jadi, kita kena buanglah yang sepusing dengan 2 pusing tu. X dengan 3X kan jadi 4X. X tambah 3X dia jadi 4X. Jadi kalau kita nak dapatkan 5 pusing, yang total semua, kita tolak dengan 4X. Cari jumlah wang di dalam tabung duit jika X sama dengan 6. Cari jumlah wang dalam tabung duit jika X sama dengan 6. Okay, X dia kata 6 dan bilangan siling 5 pusing adalah 2 kali bilangan siling 2 pusing. 2 kali bilangan siling 2 pusing. Okay, jap. Dia kata RM22 2 pusing kan? Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Cari jumlah wang dalam tabung duit jika X sama dengan 6. Okay, so N tolak 24 lah. Jap. X tolak 24 je. N tolak 24. Okey. Bilangan siling 5 pusing. 5 pusing. Bilangan siling 5 pusing adalah 2 kali bilangan siling 2 pusing. Ni 3X kan. Jadi 3 darab 6. 6 darab 3, 18. 6 darab 3, 18. 18 keping. 18 darab 2 36. Ya, 36. M tolak 24. Jadi 36 tolak 24. Ya, betul. Ya, bukan. Sekejap. Cari jumlah wang dalam tabung jika X sama dengan 6. Sekejap. X keping. Okey. 6 darab 3, 18. 18 keping duit 2 pusing. 2 pusing 18 keping. Okey. Dan bilangan siling 5 pusing adalah 2 pusing adalah 2 kali bilangan siling 2 pusing. 2 kali. 3X darab 2 jadi 6X lah. 2 kali. 2 kali. Jadi 18 jadi 36. 2 kali bilangan siling 2 pusing. 2 kali. Cari jumlah wang dalam tabung duit jika X sama dengan 6. Sekejap ya, sabar cikgu tengok sekejap. Cari jumlah wang dalam tabung jika X sama dengan 6. 6, 18 keping. Okey, sekejap. Sabar dulu.
Okey, X tu 10. 3X 20. Okey, lepas tu dia kata bilangan 50 dua kali. 3X jadi 6X lah. 50. Okey, so sini X tu dia kata 6. 6. 3X. 3 darab 6. 6 darab 6. Okey, so sini jadi 6 keping jadi 6 pusing. 6 dan 3, 18 keping 2 pusing jadi 18 keping 2 pusing. 18 keping 2 pusing. 18 keping 2 pusing. Maksudnya kalau 10 keping dia jadi berapa? 10 keping RM2. Kalau 18 keping sekejap. Sabar sekejap. Sabar sekejap. 18 keping 2 pusing. Kalau 10 keping jatuh RM2. RM2. Lepas tu ada lagi 8 keping, RM1.06 pusing. 8 keping, RM1.06 pusing. Dia jadi RM3.06 pusing. Okey. Lepas tu 5 pusing dia ada 36 keping. 5 pusing. 36 keping 5 pusing jadi RM18. Lepas tu tambah semua. 18 tambah RM3.06 pusing tambah dengan 6 pusing. Jadilah RM22 2 pusing. Macam tu. Okey. Macam tu cara kita nak kira total berapa duit semualah. Okey. Macam tu. Okey. Okey, ungkapan algebra yang melibatkan operasi aritmetik. Okey, bagaimanakah anda menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra? So, cara kita nak menolak, kita kena pecahkan dulu dia punya ungkapan dia. Kita kena pecah dulu. Lepas tu kita kena susun mengikut huruf yang dia nak lah. Okey, contohnya Cikgu Azina ambil contoh dulu 3X tambah 5Y tambah 8X tolak Y tolak 9. Okey, kalau nak senang kita susun dulu X dengan X, Y dengan Y. Jadi 3X tambah 8X tambah 5Y tolak Y tolak 9. Maksudnya Cikgu Azina susun dululah. 8 tambah 3 jadi 11X. 5 tolak 1 dapat 4Y tolak 9. Dah cukup sampai situ. Jangan buat apa-apa lagi sebab dia ada 3 sebutan yang tak sama. Jadi dia tak boleh gabung. Dia cuma boleh gabung X dengan X, Y dengan Y sahaja. Okey. Okey, jom kita buat latihan. Cikgu Azina nak buat 5.2a. Okey, kita buat A dulu. 3X tolak 2Y tambah 5X tambah 9Y. Okey, so susun X dengan X dulu. 3X tambah 5X tolak 2Y tambah 9Y. So 3 tambah 5 jadi 8X. Negatif 2 tambah 9 jadi 7Y. Siap. Okay, B pula. 6AB tambah 2BC tambah 10 tolak. Okey, ni tolak. Bila kita masuk dalam kurungan, kita kenalah lawan. Tolak AB tolak 3BC tambah 2. Okey, so kita susun ya. AB 6AB tolak AB tambah 2BC tolak 3BC tambah 2. Okay, so 6 tolak 1, 5. AB 2 tolak 3, negatif 1, BC tambah 2. Siap. Okay, yang ni pula.
4XY tambah 5K. Okay, tolak negatif 3K tambah 7 tambah 13XY tolak K. Okay, so pecahkan 4XY tambah 5K tambah 3K tolak 7. Lawan ya, tolak-tolak jadi tambah, tolak-tambah jadi tolak. Tambah 13XY tolak K. Okay, so kita susun ya. 4XY kalau rasa tak nak keliru bulatkan bila ambil tu. 4XY 13XY tambah 13XY. Lepas tu K pula. Tambah 5K tambah 3K tolak K tolak 7. Sebab apa Cikgu Azina bulat? Sebab kadang-kadang student ada tertinggal yang kita tak perasan. Jadi jangan tinggal. Okey, bulatkan. 4 tambah 13 dia akan jadi 17XY. Okey, 5 tambah 3, 8. 8 tolak 1 jadi 7K tolak 7. Okay, sedap Cikgu Zina buat tak cek jawapan kan? Salah kan? Cikgu suka cek jawapan takut ada benda Cikgu Zina tersalah kan? Okay, so 5 point, 5.2A. Okay, so 17XY tambah 7K tolak 7. Okay, betul. Okay, kita tengok D pula. Okay, ya. Okay. 7P tolak 8Q tambah 6PQ tambah Q tolak 2P tambah PQ tolak 10PQ. Okey, tolak-tolak ni ya, tolak-tolak tambah P tolak-tolak tambah 4Q. Biar panjang dulu. Lepas tu baru kita susun. 7P tolak 2P tambah P. Okay, lepas tu Q pula. Tolak 8Q tambah Q tambah 4Q tambah 6PQ tambah PQ tolak 10PQ. Bulatkan ya. Bila dah ambil tu bulatkan. Takut ada yang kita tinggal. Okey. Okey. 7 tolak 2 tambah 1. Ingat, kalau kita nak gabung, kita kena yang samalah. Huruf yang sama boleh gabung, huruf yang tak sama jangan gabung. 7 tolak 2 jadi 5. Tambah 1 jadi 6P. Tolak 8 tambah 1. Tolak 8 tambah 1 tambah 4. Okay, jadi negatif 3Q. Okay, 6 tambah 1 jadi 7. 6 tambah 1 tolak 10. Jadi negatif 3PQ. Okay, betul? 6P tolak. Okay, betul. So, itulah susunan dia. Mula-mula kita pecahkan dulu. Negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif dengan negatif dia akan jadi negatif. Negatif, positif, negatif. So, benda yang berbeza tu dia akan jadi negatif. Tapi kalau negatif dan negatif, dia akan jadi positif. Ataupun positif dengan positif akan jadi positif. Benda tu awak kena tahu dulu. So, awak kena pecahkan dulu dia punya tu. Lepas tu awak kena susun mengikut tu lah. Cantik-cantik dia punya susunan tu. Letaklah kalau A kat depan, B kat depan. Macam tu. Kita kena susun macam tu lah. Okay, lepas tu barulah boleh
kembangkan. Barulah boleh selesaikan dia. Okay, E pula. 2/3 FG tolak 9 MN tambah 1/2 FG tambah 3 MN tolak 1/6 FG. Okey. Lepas tu, ni jangan lupa bila masuk tu dia kena tu Okay, so kita kumpulkan dulu. 2/3 FG tambah 1/2 FG tolak 1/6 FG. Okay, ni FG, FG, FG. Tolak 9 MN tambah 3 MN. Okay, so 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6. Okay, so jadi 1 FG. Okay, tolak 9 tambah 3. Negatif 6 MN. Okay. Macam tu. Okay. Okey. 1 FG tolak 6 MN. Okey. So itulah kita panggil ungkapan algebra. Okey, macam inilah. So kalau yang melibatkan kurungan kuasa 2 dia jadi lain pula. Okay, so kalau PQ darab PQ darab PQ dia jadi PQ kuasa 3. Kalau 6A tolak 1, 6A tolak 1, kurungan 6A tolak 1 kuasa 2. Kalau pendaraban bulan 2 tambah 7A kuasa 2 tu 2 kali. Kalau kuasa 3 tu 3 kali. Kalau kuasa 4 tu 4 kali. Okey. So kalau 5.2C ni kita okay, so kita darab macam biasa je lah. Kalau macam 3X 3X darab 5X kuasa 3. So kita darab nombor dengan nombor dululah. 3 darab 5 dapat 15. X darab X kuasa 3, X kuasa 4. Macam tu saja. Okay? Macam tu saja. Senang je. Nombor kita darab dengan nombor. Lepas tu huruf kita kalau yang sama tu kita boleh darabkan sekali. Okay, itu yang ni. Kalau yang B, negatif 4 MN darab 7M kuasa 2. Okay, so nombor dengan nombor dulu Negatif 4 darab 7, 7 41, negatif 28. Okay, ni M dengan M kuasa 2. So, dia jadi M kuasa 3. Sebab apa? Sini 1. Kalau dia darab, kuasa tu dia kena tambah. Dia kena tambah. Kuasa tu dia kena tambah. Dia jadi macam ni. 1 tambah 2. Gitu. N tu N kat belakang. So, negatif 28 M 3 N. Macam tu cara dia. Ini B. C pula. 2/3 P kuasa 4 Q darab 6 PR. So, buat nombor dulu ya.
2/3 darab dulu dengan 6. 2/3 darab 6. So, dia dapat 4. P, okey ni 4. Okey ni 1 ya. Kata tak ada apa-apa 1 je. 4 tambah 1. Lepas tu Q, ni tak ada apa-apa 1. Lepas tu R, 1. So 4P kuasa 5 QR. 1 tu tak payah tulis pun tak apa. Tapi kita tulis supaya kita nak mudah sahaja. Okay, C pula. 2/3. Dah siap dah. Ni C lah. Okay, sorry. Okay, nombor 2 pula. 8X kuasa 6, Y kuasa 4 bahagi 2X, Y kuasa 3. So, kalau tak ada apa-apa, tulis je 1 kat sini. So, 8 bahagi 2 jadi 4. X kalau bahagi dia jadi tolak. Y 4 tolak 3. So, ingat kalau bahagi dia jadi tolak. Kalau darab dia jadi tambah. Okay, so 4X 6 tolak 1, 5 Y 1. Okay. B pula. 4AB kuasa 3 bahagi 6A kuasa 2B. Tulis 1 kat sini. Okay, so 4/6 maksudnya 4 bahagi 6. 4 bahagi 6. So, dia akan jadi 2/3. A, 1 tolak 2. B, 3 tolak 1. 2/3 A, 1 tolak 2 negatif 1. B, 3 tolak 1, 2. Okay, siap. Tapi dia ada satu lagi benda yang kita boleh mempositifkan benda tu dengan cara kita letak di bawah. Boleh juga macam ni. 2/3, kita nak positif, kita letak kat bawah. Boleh? Lepas tu B kuasa 2 tak bawah, atas. Macam tu. Boleh? Boleh. Tapi kalau awak tak pandai nak buat gitu, tak payah. Awak tinggal je 2/3, A negatif 1, B 2. Macam tu je. Takut nanti kan, bila awak turun bawah kan, awak tersalah letak negatif dah jadi salah. Okay. C pula. 12P kuasa 5R bahagi negatif 10 PQ. Okay, so 12 bahagi negatif 10. Negatif 6/5. P 5 tolak 1. Lepas tu R 1. Q negatif 1. Sebab apa cikgu letak negatif 1? Sebab dia duduk bahagian bawah. Bila dia duduk bahagian bawah, dia kena jadi negatif. So, negatif 6/5. P 5 tolak 1, 4. R 1, Q 1. Dah, macam tu je. Okay, nombor 3 pula. 2MN darab 5M kuasa 2 bahagi 3N kuasa 3. Okay, so kita tengok kat sini. Kita buat nombor dulu ya. 2 darab 5 bahagi 3. Ni letak 1. So, M 1 tambah 2. Sebab dia tambah darab. Darab jadi tambah lah. N 1 tolak 3. Sebab apa tolak? Sebab N tu duduk di bahagian bawah. So, 2 darab 5 jadi 10/3. M 1 tambah 2, 3. N negatif 2. So, kalau awak tak suka negatif, awak boleh letak di bahagian bawah. Dia boleh jadi juga 10/3 M kuasa 2, N kuasa 2 pun boleh. Sebab awak, kalau awak tak suka negatif tu lah, awak boleh ubah ke bahagian bawah. Okay. Satu lagi.
6XY bahagi 20 pi X kuasa 2 darab negatif 5 pi 6Y. Okay, so kita buat tu dulu lah ya. Nombor dulu. 6 darab negatif 5 bahagi 20. X 1. Ni bahagi jadi tolak Tolak 2. Betul? Y. Ni satu. Tambah sebab dia tak darab. 1. Lepas tu P. 6 tolak 1. Okay, lepas tu 6 darab negatif 5 bahagi 20. Negatif 3/2 X negatif 1 Y 2 P 7. Dah siap. Okey. So tapi siapa-siapa yang tak suka negatif duduk di ada negatif, awak boleh ubah duduk di bahagian bawah. Okey, macam tu. Okey. Lebih cikgu tarik nafas sekejap ya. Okey. 5.2 pula ya. X tambah, okey cikgu buat yang satu A dulu ya. X tambah PQ tolak. Okey, cikgu pecahkan teruslah. Sekejap ya. Cikgu pecahkan terus Okey, X tambah PQ tolak 3Y. Okey, tolak dengan tolak dia akan jadi tambah PQ per 2. Tolak dengan tolak jadi tambah 4 tambah 1/3 X tolak 5Y tambah 7. Okey. So kita akan susun dulu. Okey, X tambah, okey kita susun tu bulatkan. X tambah 1/3 X. Okey. Lepas tu Y pula tolak 3Y tolak 5Y. Okey, tambah PQ. Okey. PQ tambah PQ over 2. Tak muat lah. 4 tambah 7. 7, 8, 9, 10, 11 lah. Okey. Okey, so 1 tambah 1/3. 1 tambah 1/3. So dia akan dapat 4/3 X. Okey, lambat sikit lah cikgu punya ni. Okey. Tolak 3, tolak 5, tolak 8Y.
Okay, lepas tu 1 tambah 1/2. 3/2. Okay, 3/2. PQ tambah 11. Lambat sikit dia punya tu. Dia bertindak. Okay. So, gitulah dia punya jalan kerja dia. 4/3 X tambah 3/2 PQ tolak 8Y tambah 11. Dia punya cikgu punya pen tu dia lambat nak keluar. Lambat nak tu. Okay. Eh. Pen cikgu dia rosak. Okay. Cikgu ambil nombor 6. 18. Ya. 18XY. Oh, dia jadi lambat. 18XY darab 10Y kuasa 3Z per 15XZ kuasa 2. Biasa okey je. Sekejap ya. Cikgu tengok takut dia ada problem pen cikgu ni. Okay. Tadi punya ni dah tumpul dah sekejap. Sekejap pen ni biasa okey je pen cikgu ni. Tak tahu kenapa dia jadi tu. 18XY darab 10Y kuasa 3Z per 15XZ kuasa 2. Oh, dia tak boleh laju. Kalau dia laju, dia tersekat. Okey, kita buat nombor dulu 18, 10, 15. Okey, so 18 darab 10 bahagi 15. Okey, lepas tu X1 tolak 1. Y 1 tambah 3. Y Z 1 tolak 1. 18 darab 10 bahagi 15. 12 X 1 tolak 1 kosong. Y 4 Z kosong. So kalau kuasa kosong dia jadi 1 lah. So dia jadi 12 Y kuasa 4. Okay. Sorry tahu sebab pen cikgu dia tak berapa dia nak tu. Dia jadi macam tak boleh nak tu. Tahulah. Tiba-tiba pula malam ni. Okay, 6, 12 Y kuasa 4. Y kuasa 4. Ya betul. Dengan Z. Z berapa? Cikgu jangan tengok. Z. Oh, Z kuasa 2. Patutlah. Itulah tulis tu nombor tak nampak tadi kan. Ya. Ni kuasa 2. 1 tolak 2. Ni negatif 1. Z negatif 1. Okay. So, macam itulah. Apa-apa benda kita kena buat ikut dia punya tertib lah. Nombor dulu. Lepas tu baru huruf. Darab jadi tambah. Bahagi jadi tolak. Nombor 6 pula. Apa nak cikgu punya ni dia tak sesedih ni. That's okay je. Ada pula masalah dia.
Cikgu punya pen ni kot dah rosak dah. Tu dia tak boleh nak tu. Cikgu tak boleh nak tulis. Dia jadi macam lambat penulisan tu. Negatif 8 per 12 P kuasa 2 Q darab negatif 3 P kuasa 2 Q kuasa 3. Geram tengok. Dia tak tu, dia lambat ni. Boleh je. Tapi bila cikgu nak tulis tak boleh. Negatif 8 P. Jadi lambat. Alah, kena slow-slow. 12 P kuasa 2 Q. Matilah cikgu lambat gini. Negatif 8 P Q over 12 P kuasa 2 Q darab negatif 3 P kuasa 2 Q kuasa 3. Dia dah. Dia kena macam slow. Okay, so kita buat nombor dulu lah. Negatif 8 darab negatif 3 bahagi 12. 2 okay, P 1 tambah 2 tolak 2. Okay, sebab apa? Sebab darab dia jadi tambah, bahagi dia jadi tolak. Okay. Dia kena slow-slow gitu. Cikgu laju. Q 1 tambah 3 tolak 1. So 2 P 1 tambah 2 jadi 3. 3 tolak 2 jadi 1. Q 1 tambah 3 4 tolak 1 3. Dia kena slow-slow gitu. Okay, so untuk algebra ni apa yang perlu tahu adalah awak kena buat susunan dulu. Kena susunan. Tak keluar. Susunan dulu. Lepas tu yang kedua, pastikan awak kena susun yang macam kalau depan nak buat A dulu. Lepas tu B, lepas tu C. Macam tu lah, kena susun mengikut dia punya rumah masing-masing lah. Okay, lepas tu lepas dah susun tu, okay, kita kena buat macam nombor dulu. Okay, buat nombor dulu, lepas tu baru buat dia punya algebra dia lah. Susun dulu. Lepas tu ingat kalau dalam kurungan, kalau untuk negatif tu kena hati-hati sikit lah. Takut nanti kalau kita tersalah masuk. Okay, so sampai sini dululah untuk rakaman cikgu. Nanti kita jumpa kelas untuk yang real pula. Okay, hai, Assalamualaikum.